lalu, Korea Selatan antara negara kelima termiskin kat dunia, 10 kali lebih miskin dari Malaysia. Tapi hari ini, Korea Selatan antara kuasa teknologi paling besar dekat planet ni. Macam mana negara yang dulu tak ada apa-apa boleh jadi kuasa dunia dalam masa kurang 50 tahun? Bukan sebab K-pop, tapi sebab pendidikan. Selepas Perang Korea pada tahun 1953 tamat, negara ini alami kemusnahan. Hampir seluruh infrastruktur industri dan bandar hancur. Tiada sumber minyak, tiada emas dan hampir tiada sumber semula jadi. Tapi, satu-satunya aset yang ada hanyalah manusia. Jadi, kerajaan mereka buat keputusan luar biasa, iaitu kalau kami tak kaya dengan sumber bumi, kami akan kaya dengan sumber manusia. Nak tahu apa kerajaan mereka buat? Mereka invest gila-gila dalam pendidikan dan penyelidikan. Mereka percaya jika rakyat bijak, negara mesti kuat. Mereka latih semula para guru, bina sekolah di setiap daerah dan ubah sistem pendidikan untuk lahirkan pemikir dan pencipta. Maka, bermulalah zaman yang digelar Miracle of the Han River. Tahun 80-an dan 90-an, universiti di Korea Selatan mula jadi kilang inovasi. Setiap penyelidikan yang dibuat wajib boleh diguna pakai oleh rakyat, bukan sekadar untuk jurnal akademik. Dalam masa 2 dekad, ekonomi negara ini berkembang pesat. Dari situlah lahirnya syarikat gergasi dunia seperti Samsung, Hyundai, LG sebab syarikat-syarikat ini dulu bermula daripada kerjasama rapat dengan universiti tempatan. Tapi, rahsia sebenar kejayaan Korea Selatan bukan sekadar dari dasar kerajaan. Ia datang daripada budaya masyarakatnya sendiri. Mereka percaya kalau nak ubah hidup, kena ubah diri. Dan semuanya bermula dengan pendidikan. Sebab tu sampai sekarang, rakyat mereka ada semangat yang dipanggil Education Fever. Korea Selatan dah buktikan, kuasa sebenar sesebuah negara bukan terletak pada sumber alam tetapi pada sumber minda. Dan dekat Malaysia, semangat itu dah mula menyala dengan adanya Festival Idea Putrajaya 2025, tempat semua idea dan inovasi disatukan bagi bentuk masa depan Malaysia. Dengan tema Madani, melakar masa depan, merealisasikan idea. Setiap kemajuan besar selalu bermula dengan satu, idea yang berani. Jom realisasikan idea, kita jumpa dekat Festival Idea Putrajaya 2025, 4 hingga 8 November di Putrajaya International Convention Centre, PICC. Bila kita fikir luar biasa, kita cipta masa depan luar biasa. Festival Idea Putrajaya atau Putrajaya Festival of Ideas, di sinilah tempat kita memperlihatkan kehebatan dan kepintaran anak Malaysia. Di sinilah tempatnya rakyat Malaysia memperlihatkan kearifan lokal. Di sinilah tempatnya para pencetus idea besar negara berkongsi kisah perjalanan mereka bagi dikongsi oleh generasi muda.